Ramadan Tutorial Challenge hari yang keempat. So hari ni kita nak buat tasbih gelang. So untuk tasbih gelang ni anda boleh buat untuk 99 manit ataupun 33 manit. So hari ni Nur akan buat 33 manit lah. Okey, untuk mudahkan kerja kita, mula-mula korang susun dulu macam Nur nak buat tasbih 33 biji. Jadi dekat sini kita letak 13, 13, 13 dan ada divided in 1, 2 dan 3. Untuk tali pula mesti guna double. Macam ni Nur tak ada jarum. Siapa yang ada jarum manit boleh gunakan jarum manit. Okey, jadi Nur just ambil tali tausi dan lipat 2 lah. Ini kita masukkan kat bahagian tengah-tengah tali. Okey, tali ni kita buat double tali getah ni. Jadi kita dah boleh masukkan dari sini sampai sini. Okey, kita masuk. Bila kita dah siapkan masuk semua tali, yang bahagian hujung ni kita ikat mati saja macam biasa 3 kali. Okay, ni cara ikat dia. Okey, ikat mati saja. Kalau Nur untuk tasbih Nur akan buat longgar sikit lah. Okey, kita akan longgarkan sikit supaya senang nanti kita nak gerak-gerakkan manit tu. Walaupun dia bergetah tapi Nur suka dia biar longgar sikit. Okey, alright, just nice. Buat 3 kali, okey. Dan ikat. Pegang sini dah tarik. Okey. Okey. Bila dah 3 kali dah rasa macam dah kuat dah, okey, kita akan guntingkan dia ngam-ngam. Okey. Dan Nur akan bakar sikit dia. Okey, bakar ujung dia sikit je. Okey, kemudian kita akan sorokkan tali ikatan ni dekat dalam lubang manit. So kita pegang ni dan tarik masuk dalam. Sebab takut dia terputus. Sebab tu tadi kita kena ikat tali tu tetap kecil, dia ada ikatan tu kecil supaya senang nak masuk lubang manit. Okey, alright. So dia dah masuk dekat situ. Siaplah gelang manit tasbih kita. Dia ada longgar tak apa. Okey, sebab bila kita masukkan kita punya tangan tu dia akan besar macam ni. Jadi kita boleh pusingkan dia. Okey. Ataupun pegang macam ni. Tak kisahlah kalau 99 biji manit dia akan boleh pusing 2 ke 3 kali. Kalau macam ni tangan tu besar sikit jadi susah sikit lah. Tapi senang juga dia nak masuk ke tangan dan untuk keluarkan. Kemudian kita tasbih macam biasa. Okey. Alright. So kalau nak cari bahan-bahan jangan lupa pergi ke TikTok Shop Business. Selamat mencuba.